Saya beli barang di kilang harga RM5, saya jual dengan harga RM10. Adakah itu riba? Itu bukan riba. Itu untung. Itu loba. Tak, hukumnya harus. Takkan beli di kilang RM5 kena jual RM2. Itu bukan berniaga namanya. Faham? Boleh. Kita pergi beli di kilang, jauh-jauh pun beli RM5, balik jual di Malaysia RM10. Boleh, gitulah orang berniaga untung. Faham? Cuma kalau dalam keperluan asas manusia, jangan menindas harga. Sehingga orang yang miskin rasa tertindas dengan harga yang kita naikkan. Faham? Dia gitu, berniaga mesti boleh ambil untung. Kita beli baju ke, seluar ke, apa ke, barang yang tak ada di Malaysia. Memang ada untung. Ramai sahabat-sahabat yang duduk di Eropah, isteri mereka, isteri dia doktor di London, dekat France, dekat Belgium. Isteri doktor, ramai doktor orang Malaysia, dia doktor di sana. Suami ni jual barang ke Malaysia online. Ni kita kenal. Isteri dia doktor lah, pakar lah, engineer. Faham? Dia suami tu nampak jual beli barang online. Contoh yang duduk di UK, dia beli langsir, pinggan makuk dan sebagainya. Pinggan makuk yang harga brand yang sama, kalau kita pergi di KL, catatkan satu set yang 8 pieces punya, 8 keping itu, kalau kata 1,500, contoh. Okey. Dia boleh dapatkan di sana dengan harga RM450 saja. RM450. Dia jual dengan orang kita di sini online, kita hanya bayar RM1,000 saja. Kalau kita beli di kedai RM1,500, beli dengan order dengan dia RM1,000 saja. Dia beli di kedai kilang lagi murah, RM400 saja. Tu ramai negara cara lagu tu. Ada yang beli beg tangan daripada Italy hantar ke sini. Beg tangan harga RM3,000 di sini, di sana baru harga RM2,000. Faham? Jadi dia ambil untung RM300 utik. Nak RM2,300. Bayar kita RM2,300. Kalau pergi kedai di KL RM3,700 rugi. Benda-benda lagu ni takkan nak jual beli RM2,300, jual RM2,200. Baik terjun laut. Faham lagi? Tak ada masalah. Okey? Tapi di luar negara rupanya dia ada kedai-kedai murah-murah. Ada kedai murah. Yang kita tahu, kakak kita dia beli lasir di London 30 sen. Lasir rumah selah 30 sen. Di sini ada 30 sen lasir. So tapi jangan pergi kat gedung-gedung mewah. Untuk marahan B40.